birthday aku nak dekat. So tak lama lagi aku punya IPPT window nak tutup. So siapa yang tak tahu pasal IPPT, kalau konteks is all the guys in Singapore, walaupun kau dah ORD, dah habis NS, kau ada lagi 10 tahun kau nak guna go through IPPT. Kau kena pass, every year kau kena pass. So aku memang tak boleh pass. Aku tahu aku tak boleh pass, aku tak sanggup. So kita kena cover 2.4 push up and sit up. So 2.4 aku tak boleh buat, push up and sit up boleh. So untuk tak nak streskan aku punya jantung aku tak nak secara mendadak macam jantung tiba, apa ni, tiba-tiba tak lari kan. Kita jalan lah. Aku pun dah lama tak jalan long distance, kita kena cari masa ni untuk jalan. So mana kita nak jalan is MacRitchie Reservoir. So MacRitchie Reservoir, last aku pergi time aku kecil lah, aku pun tak ingat. So aku google, there's different kind of route kau boleh jalan. Dan aku choose to, okay, sekiranya kalau kau park motor kat sini, park kereta kat sini, you might want to choose yang kau patah balik lah, loop. Since aku tak ada vehicle, aku akan pilih route yang jalan terus lah, tak ada patah balik lah. So yang tak patah balik is route number 5 lah. Ada yang route lain, pada aku rasa dia cakap sini difficult lah. Tak tahu how difficult it is. Dia cakap 9.5 kilometers. I will give it a try. Dia ada easy, moderate, difficult. Itulah, kita try yang difficultnya, 9.5. The route yang aku pilih is same as route 3. Nanti aku kasih kau link lah, korang tengok ada link, ada banyak route. But instead of loop, aku will jalan terus sampai Rifle Range. Rifle Range ni what aku tahulah is dekat Clementi situ, belakang Bukit Timah lah. Ya. Okay guys, dia punya trail starts from here lah. Okay, aku tunjuk balik dia punya jalan We were from there, ikut normal trail ni, ada pathway kan. So once kau dah masuk sini, this is the real deal lah. Tak ada main-main lagi. So aku akan pergi, nampak tu ada tree top walk. I'm going towards there. Kau dengar suara aku berbual dah mengar-mengar kan. Dia ready tak ready? Ni baru 0 km. Agak malap ya sini. Jap. Sini. So ready tak ready? Start. Let's go. Semalam hujan lah. So surprisingly tak lembab lah tanah. Anyway guys, kalau korang masuk tempat-tempat ini, tolonglah pakai kasut senonoh sikit. Paling-paling jogging shoe. Kalau korang tak ada trail shoe, korang rasa boleh habis dalam 2 jam tak? Aku punya ego cakap 2 jam. Tapi to choose this road dah ego dah actually. 9.5, 9 plus kilometer dah cukup ego lah. Dia dah cakap difficult, dah gemuk ego. Aku belum sampai 1 kilometer pun. Belum sampai guys. Dah pengen mengar rabak. Dia ni turun bukit guys. Tadi naik bukit, turun bukit guys. Aduh, dah seorang. On a weekday seorang. Aduh. Part-part hutan ni aku okey guys. Back story sikit. Aku tiap-tiap tahun masuk hutan. So kalau aku reservis army kan. Masuk hutan tu nothing lah. Kotor ke, lumpur ke, apa ke, okey. Masuk seorang tu, dia sentiasa kena ada member. Guys, belum jauh nak pun. Baru kat sini guys. Lag. Baru 0.5 guys. Relax. I know your shoe is fine. Group 3? Not here only. Aku tak tahu, is that an excursion? Company buat jalan-jalan. Because it looks like macam they're from work, and this is their so-called macam outing lah gitu. Not bad lah so far. Ada juga orang, bukan tak ada orang. Ada few budak-budak sekolah training lari kat sini. Lain lah budak-budak sekarang. Dulu aku pergi time mana ada nak sampai ke sini nak lari je kat sekolah dengan baju sekolah semua. Aku rasa dia orang ni lah CCA kot. Diorang mesti buat apa tu panggil, buat sprinting tu semua. This one for your CCA lah? Oh, okay, good. Tu je. Dah 1 kilometer. Dari sini baru 1 kilometer. Tak payah tu. Gila training kat sini. Gunung naik bukit weather dia macam seram sejuk Takut je hujan. Alright guys, 1.5 2 kilometer so far. Mengas ni Allah. Okay, so far 2 kilometer aku jalan setengah jam gitu. Okay lah, tu klik. Okay guys, for IPPT, siapa yang tak tahu, kasih orang lari dulu lah. Hai. Untuk IPPT kan, siapa yang tak tahu, dia ada 3 bahagian nak bikin. Push up, sit up dengan lari. Lari kita kena habiskan distance dia, jauh dia is 2.4 km. So makin kau tua,
timing kau untuk habiskan 2.4 kau, dia makin lambat. Letaklah dulu, time aku muda-muda lah. Aku boleh habis dalam 11 minit, 12 minit. Ada member aku boleh lari dalam 9 minit. So sekarang untuk aku pass 13 minit, 14 minit cukup. Which is aku tak boleh buat. Dah rabak. Allahuakbar. Sabar sekejap. Naik bukit guys. Laju sikit. So ya, ada 3 benda kita kena bikin. Dulu ada banyak kena bikin. Ada push up, ada sit up, sit and reach, standing broad jump, pull up, and of course lari still the same, ada lari juga. So ya, tiap-tiap tahun orang yang sihat walafiat macam aku nak kena complete IPPT. Ada reservis. So kau bilang aku macam mana? Hidup tak balance. Tak balance jadi macam ni lah. Ya Allah, 2 km je guys. Kita sambung. 2.5 km guys. Korang tak payah worry lah. Sekarang along the trail kan, nanti tiba-tiba ada tempat relax, shelter hut. This is called Terap Hut. Okay. Aduh, Allah. Kita minum air dulu lah guys. Jangan lupa bawa air lah. Start of the walk ada vending machine, but jangan harapkan vending machine lah. Bawa air sendiri. Pasal along the way tak ada vending machine pun. Jemput. Sedang. Okay, kita continue jalan. Alright, let's go. Time aku rehat, banyak pula orang jalan. Time aku jalan, tak ada orang jalan. Tiba-tiba there's a proper steps lah. Kalau dia tak buat, menjunam aku rasa. Jauh dia punya turun ni. Guys, 3 kilometer. Okay guys, kita dah sampai kat corner ni. So tree top walk tu lagi 1.3, Timah lagi 6.8 lah. So kita tinggal tengok kat sini. Okay, aku dari sini. Aku turun bus stop kat sini kan tadi. Aku dari sini. This is the main lah kan selalunya. Aku start jalan. Aku dah sampai sini saya. Tadi ingat tadi kita kat Terap Hut tu. Sekarang kita kat sini. Which is dekat dengan Thompson Road. Aku tak salah aku ni Thompson yang MRT kot. Daerah situ lah. So ya, lagi sikit nak pergi sini guys. Lagi sikit nak pergi sini. Let's go. Turun lagi. Turun lagi penat dari naik. Naik pakai banyak masa lah, yes. Tapi pernafasan ni turun dengan kontrol of kaki. Turun lagi rabak. Okay, we are back on the road. Tadi kita keluar kat sana. Kalau korang nampak gate ni ada 2 tau. Kalau kau nak pergi Pierce Reservoir tak salah aku. Ada menghala kat sana. Kita nak menghala kat sini. Yes. Lagi sikit guys. Lagi sikit sampai Tree Top Walk lah guys. Katanya Tree Top Walk Jelutong Tower kena masuk sini lah. Jangan heran lah ada benda ni asal. Masuk je guys. Nama trail, the next trail is Terentang Trail. Okay guys, let's go. Okay, kita sudah masuk Terentang Trail. Okay, lagi sikit nak sampai Tree Top Walk. Sebelum kita sambung, tengok sini ada tak isi air ke apa. Alamak, water cooler rosak pula. Water cooler rosak. Lagi 500 meter. Next hut is Terentang Hut. Not funny. Aduh, how high is this man? Berapa tinggi ni? Ya Allah. Dia punya pacing makin slow saya ni. Makin slow. Lembab. Kita tengok menjunam. Okay, almost guys. Almost. Aduh. Aduh. Tree Top Walk is there. Tutup guys. Pukul 5. Just lambat. Sekarang pukul 5.30. Okay guys. Jatuh. Kita dah buang masa. Naik tutup. Lepas kita kena turun balik. Dia punya turun bukit tadi naik bukit. Kita turun bukit balik. So ada rabak sikit lah. Dah buang masa banyak. Bukan sikit. Kalau aku dapat naik, aku tembus keluar yang lain di other end. So ya, kita kena jalan. Cari jalan lain. Aduh. Okay guys, kena double up sikit. Tak lama lagi nak gelap tempat ni. So dia daripada jalan, kena jogging sikit je. Jogging sikit. Ya Allah. So sebelum dia gelap, guys, aku dah keluar tempat ni. Okay, update mana update untuk korang mana kita start. Tadi kita start kat sini. Aku ikut this line. Jalan. Kita relax kat sini. Kita jalan masuk Terentang Trail. This trail yang aku decide tu naik, Tree Top Walk dah tutup. So sepatutnya kalau aku jalan sini, aku continue sini. Tak tahulah dia boleh jalan ke tak. Aku just try je. So dah tutup, aku patah balik turun. So now kita dekat sini. Aim aku keluar kat sini. Keluarlah sini. Ya, aku tak nak patah balik satu round. Aku nak patah balik sana. Let's go. Okay guys. Oi.
Dah keluar from the hutan area. Now we are out on the road, Rifle Range Road. Rabak, jangan sesekali ego. Tak boleh, cakap tak boleh. Rabak, ni belum habis lah. Aku keluar Rifle Range Road ni, that's it. We call it a day. Kasut pun aku utuh. Ui, ui. Ini kalau kena Coke like Coke Zero, minta, memang minta. Jauhnya Rifle Range Road ni. Aduh. But at least we are on the road lah. Dari tadi kat hutan, kalau korang perasan tak banyak footage. Aku punya mindset nak keluar je. Tak ada nak ambil gambar, ambil video apa. Tak ada. Betul pun nak update korang. Tadi sebelum keluar untuk buat ni jalan, aku makan 2 keping ayam je. 2 tin breast of ayam. Tak ada niat nak diet pun, tak ada. Just aku malas nak panaskan lauk atau masak apa-apa. So, itu je aku makan hari. So, lepas ni korang rasa keluar ni makan ke tak makan? Memang silap lah. Makan tetap makan guys. Dah lapar, dah rabak. Tapi, okay lah, we did it lah. Dapat jalan jauh juga ni. Dah sampai BKE guys. Sekarang macam nikmat dengan kereta tiba-tiba. Tadi sunyi je. Bila dah bising, nak sunyi. Dah sunyi nak bising. Ini ambil gambar lawa. Jap. Dapat tangkap tak? Confirm blur je lah. Ada vending machine guys. Tak cukup lah guys. Okay, mana aku jumpa vending machine tadi kan? Ni, across Rifle Range Nature Park. So, I was at the Rifle Range Road tadi. Aku kat Marisi tu kan. Aku tak ikut this trail tau, trail. Aku ikut road. So, eventually this trail dengan trail yang lain, ada actually from Kampung Cantik ni ada trail juga Banjar ni semua. Diorang akan pergi ke towards this area, and this is the Rifle Range Nature Park punya macam drop off starting point whatever lah. So yeah, now I'm going to take this trail nak pergi MRT which is dekat sana. This is aku punya first time guys datang sini. Aku tak pernah datang sini, tak pernah aku jalan sini pun. So tak tahu mana the will lead tu lah. So, sini dia tunjuk arrow ni, Tiwel, Bukit Timah Nature Reserve. Yeah, we can go towards there lah. Yeah. Dalam okay juga ni. Kita sudah sampai Beauty World Center. Terus terang aku tak pernah sampai sini lah. Ada apa kat sini? Ada apa makan lah sini. Nikmat dia apa? Aircon guys. Dah berjam-jam aku tak rasa aircon. Aku rasa aircon sekarang. Beauty World ni dah berapa lama ni? Kau tengok tile dia. Berapa lama macam ni Beauty World? Tile dia lama. Ada juga orang jalan sini. Baju aku dah kuyup. Korang pernah tak rasa macam penat nak, dah malas nak makan? Sekarang aku macam gitu lah. Tapi sekejap lagi malam nanti lapar. So aku keluar from Beauty World. Aku duduk. Ada bus stop. Opposite dia ada makanan sedap-sedap. I think a lot of west side people should know lah. Ada Al-Azhar, ada Tender Best, Tender Fresh. Al-Azhar popular lah sini. Aku tunjuk korang. Yeah. So the exit from here, bus stop here. Opposite situ lah. Direct, semua makan. Sekarang aku tengah fikiran nak makan ke tak. Satu, aku dah malas nak makan. Second, memory card aku tak bawa extra. Bateri aku bawa extra. Memory card aku rasa lagi 20 minit boleh record kot dia benda. Tadi banyak footage aku record, tinggal lagi 20 minit boleh record. So ya, yeah, kalau aku dapat record pun record sikit lah. Kita penat lah, penat. Baju dah basah kuyup. Okay, kita tengok lah ada apa sebelah sana. Let's go. Aku dah try Tender Fresh dengan Al-Azhar, dah pernah try. Tempat lain lah, not here. Maksudnya aku belum pernah try Al-Hazimah. Tempat lain aku tak pernah nampak mana ada lah. So ini we give it a try lah. Kita tengok macam mana. Let's go.
Okay lah, harga dia not bad lah. Satu sah. Dia ada Thai, ada mamak, standard. But dia sell aku this thing just now. Tak tahu well receive ke tak, aku tak tahu. But tekak aku tak rasa macam nak makan naan lah. Ya, so tekak aku nak minum lebih. Ya, ada western, air standard lah. Thank you bang. Sepatnya. Ya. Check 1, 2, 3. Okay, aku try dia punya super cooler dia. Dia super cooler dia dah mix. Kalau ni tak tahu super cooler pada aku dia hijau dengan dia tak kelapa kan. Ni dia dah mix with the wheatgrass dulu. Okay, tak ada masalah. Aku ada nasi goreng kampung ayam. Not bad. Tengok sikit. Nasi goreng kampung ayam. Ya. Ada bit fickle minded tadi. Nak seafood ke nak ayam? Nak seafood ke nak ayam? Try lah. Haus rasa. Haus. Bismillahirrahmanirrahim. Air kelapa masuk. Hit the right spot. Lek. Nanti senak perut. Ya cuba. Kampung. Dekat dia tu kena. Aduh, kena. Nasi goreng kampung nak kena ada kangkung lah. So far ni kangkung dia betul-betul hancur lah. Kira dia punya dia masak thoroughly lah. Tak ada masak macam last minute letak sayur dekat situ. Tak ada. Panas. Ya, sedap. Kadang-kadang dia pakai keropok ikan. Ni pakai keropok udang. Okay lah. I prefer keropok ikan lah. Associate ikan dengan kampung. Baik lah. Ni telur dia punya kuning. Aku tak tahu nak kena minta goyang ke tak lah. So dia tak goyang. Aku suka goyang lah. But tak kisah. As long ada telur. Ada tempat sekarang harga tak ada telur. Nak kena tambah telur. Ni harga dengan telur. Okey lah. Pasal ikan bilis ni kecil-kecil. Dia bukan besar-besar macam gigit gusi sakitnya, tak ada. Ni okey, not bad. Alamak. Dah merah dia sambal lah, ya Allah. Kali ni orang kasi kat saucer kecil kan, separation sos sambal, but this one tak. Okey lah. Pedas lah sambal dia. There's not a lot of people here. Which is okay lah. Duduk dalam aircon. Ramai ada, dalam ada ramai orang. Standard lah, mesti orang beli aircon kan. Body aku tengah masih still heaty lah, macam. So, from MacRitchie, kita pusing satu round sampai ke Beauty World sini. And the three top walk is such a waste of time. Tu yang wastednya. Kalau ada rezeki, kita boleh cuba lagi. Maybe different route. Ya. But terus terang, lain kali jangan ikut ego. Turunkan ego, ikut kemampuan. Start a bit macam like 3km, 4km lah. Jangan start 9km. Aku did it. Yeah. It's better you do 3. Then after that, next time you do 5. Then you do 9. Then baru body kau dah biasa lah. Body kau tak biasa, jangan tiba-tiba buat jauh lah. And aku ni orang memang kuat jalan, tapi aku tak jalan jauh lah. Aku suka berjalan lah. Bawa member, jangan pergi seorang. Lagi time petang. Aku tadi ada almost macam dapat keluar ke tak dapat keluar. Fikiran dia macam itu lah. Kalau ada rezeki, ada kudrat, boleh jalan jauh, korang try lah coast to coast. One end to one end of Singapore. There is such thing lah. Ya. So, pelan-pelan, biar lambat, asal selamat. So, next aku tak tahu nak buat video apa. Aku suka the MRT thing, the last video. Somehow that video banyak view dekat Instagram. Maybe we should do again lah. Okay lah guys. Kasi aku habis makan. Ingat pesanan, biar lambat, asal selamat. Kita jumpa next video. Ciao.